Okey, saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak login apps Istel buat kali pertama. Okey, first buka dulu apps Istel, anda akan nampak macam ni, paparan macam ni. Tekan pada get started. Lepas tu pergi kepada first time login. Masukkan nombor telefon yang kita daftarkan tadi. Okey, tekan send OTP. Nanti akan dihantar satu OTP dekat SMS. Okey, dah sampai. 701568. 701568. Sorry. Okey, verify and set PIN. Okey, ni PIN kita lah. Boleh letak apa-apa PIN pun. 6 digit. So, saya buat dulu. Okey, contoh. Confirm. Okay. Lepas tu successful, set your PIN kan. Okey, dah sudah. Pergi back to sign in. Masukkan IC number yang kita daftarkan tadi. Masukkan nombor PIN yang kita daftarkan juga. Lepas tu tekan login. Dah boleh masuk. Semudah itu sahaja untuk first time login. Okey. Jumpa dalam video seterusnya.